Kalau tak silap aku, handle root Sawah DBM tu sama je macam handle root GTEC yang aku tengah buat sekarang ni. Jadi jawapan dia boleh lah. Boleh je nak pakai. Jadi sebelum korang pakai tu, kau kena pastikan korang kena gosok baik-baik lah macam yang aku tunjuk sebelum ni. Gosok, lepas tu jemur. Bila dah kering, barulah korang bancuh epoxy ni. Lepas tu barulah korang sapu. Pastikan sapu nipis-nipis lah. Kalau sapu dia tebal meleleh, nanti dia tak cantik. Okey. Tapi ada je orang sapu meleleh tapi dia gosok balik. Tapi kalau nak mudah, biarlah nipis-nipis je macam ni. Jadi yang paling penting sekali, sebelum kau sapu pada root tu, kau kena pastikan cuaca panas lah. Jangan buat masa hujan. Kalau korang jenis buat outdoor punya lah. Tapi kalau buat kat dalam bilik, nak hujan pun tak apa, janji kena ada kipas. Tapi macam aku ni, aku buat outdoor je. Bila aku buat je masa hujan yang sebelum ni, dia agak makan jam jugalah. Hampir 2 hari. Hampir 2 hari, 3 hari macam tu lah. Aku dah tak ingat dah. Tapi elok kau buat masa panas. Masa panas aku buat, tak sampai per 2 hari. Jadi kepada yang berminat dengan epoxy ni, okey, dapat sekilo. Jadi boleh dapatkan sekarang banyak sekilo. Nak pakai dekat 20 batang root pun boleh. Kalau sapu nipis-nipis lah. Jadi yang berminat boleh dapatkan sekarang.